filem seram terbaik setakat ni yang aku tonton daripada Malaysia untuk tahun 2026. Seorang wartawan yang teracun oleh satu statement oleh seorang bekas pembunuh bersiri, Maria Hadi. Wartawan yang bernama Fatimah ni, dia selalu interview Maria Hadi ni dekat penjara untuk dia punya artikel lah. Tapi dia teracun oleh satu statement yang memungkinkan hidup dia katanya akan berubah. Dia buat sesuatu, dia bawa balik sesuatu yang dia dapat daripada satu tempat, dan benda ni jadi punca kepada segala-gala benda yang menyeramkan dalam filem ni. Benda ni telah melepaskan satu entiti yang dikenali sebagai Polong. Tapi adakah dia akan terselamat? Dan apa Polong ni nak sebenarnya? Yang tu kau kena tengok sendiri filem yang bertajuk Polong. Okay, before aku sambung review, since aku pernah kena slip disc dulu, kerusi yang aku duduk sekarang memang aku pilih kerusi yang paling baik. Sebab aku duduk lama, sama juga macam korang. So sekarang ni aku guna kerusi ergonomik Nietzsche Hammock 2. Backrest dia sangat selesa. So bila korang sandar kat kerusi ni, belakang korang tu automatically akan rasa macam kena support. Bukan setakat lembut je. Di samping tu ada dynamic adaptive lumbar support. 5D armrest dia ni boleh gerak ikut suka hati korang. Nak naik kan, nak turun kan, nak pusing ke belakang ke depan, semua boleh. Dan footrest dia pun best juga. Korang nak duduk melunjur, nak bersila, macam mana pun boleh. Okay, jom sambung balik review tadi. Bagi aku ni filem seram terbaik daripada Malaysia yang aku tonton untuk tahun 2026 setakat ni. Semua benda bagi aku sangat-sangat well executed untuk filem ni. Daripada part-part yang menyeramkan, jump scare, visual, audio mixing, semuanya bagi aku datang daripada hati lah, senang cerita. Dan pengarah Zulkarnain Azhar ni bukan nama yang sering sebut untuk filem seram. Bahkan ni filem seram pertama arahan Zulkarnain Azhar. Tapi katanya passion Zulkarnain Azhar ni adalah filem-filem seram. Dan aku rasa dia patut stick dengan genre seram ni. Part mengerikan tu memang rasa ngeri, part seram pun rasa seram. Macam mana filem ni susun muzik, pemilihan muzik, sound effect, permainan lighting, camera work dia, wow, memang patut dipuji man. Kau kena tengok filem ni sebab Mimi Lana, Fad Anwar memang nampak busuk gila dalam filem ni. Dengan berpeluh dia, dengan rumah usang dia, dan julojong sebagai Maria Hadi, memang nampak seram weh. Bila part dia senyum, hai dan hantu sosok Polong ni pun nampak menyeramkan. Bila nampak dia gentayangan tu kan, aduh mat, risau. Dan macam biasa, rating aku untuk filem ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya korang, adakah korang akan pergi tonton filem Polong ni nanti? Cuba komen kat bawah. Nyaman.